Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Keputusan anda untuk menekan butang main pada video ini pada saat ini bukanlah satu tindakan yang rawak. Ia adalah satu pilihan sedar yang dibuat oleh kecerdasan anda yang lebih dalam. Satu bahagian diri anda yang tahu bahawa anda sudah bersedia. Anda mungkin merasakannya sekarang, satu perasaan yang sukar dijelaskan, seolah-olah anda berada di ambang sesuatu yang besar. Ini bukanlah sekadar satu lagi video di YouTube yang anda tonton untuk mengisi masa lapang. Ini adalah satu titik pertemuan yang telah diatur. Satu detik keramat di mana anda dengan sengaja memilih untuk keluar dari mod autopandu yang sering menguasai kehidupan seharian kita. Fikirkan sejenak berapa banyak kandungan yang telah anda layari hari ini tanpa benar-benar memberi perhatian. Tetapi video ini berbeza. Sesuatu di dalam diri anda telah mendorong anda ke sini. Satu bisikan yang mengatakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang perlu anda dengar sekarang. Ini adalah isyarat bahawa anda sudah bersedia untuk melepaskan gangguan dan mula memberi tumpuan kepada perkara yang benar-benar penting, iaitu transformasi dalaman anda. Anda telah memilih untuk hadir sepenuhnya pada saat ini. Dan dengan pilihan itu sahaja, anda telah memulakan satu proses perubahan yang sangat mendalam. Anda telah menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta bahawa anda bukan lagi peserta pasif dalam realiti anda. Anda kini adalah pencipta yang sedar, bersedia untuk menuntut semula kuasa anda. Kehadiran anda di sini adalah bukti kesediaan anda untuk berubah, untuk meninggalkan corak lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda, dan untuk melangkah ke satu versi diri anda yang lebih tinggi, lebih selaras dan lebih berkuasa. Ini adalah detik kebangkitan anda. Pada saat ini, ketika anda mendengar suara saya dan memproses kata-kata ini, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di dalam diri anda pada tahap yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ini bukan sekadar penerimaan maklumat. Ia adalah satu penentukuran semula, satu proses kalibrasi yang halus tetapi sangat berkuasa. Di peringkat kuantum, tenaga anda sedang mula beralih. Frekuensi getaran sel-sel anda sedang berubah, menyesuaikan diri dengan maklumat baru ini. Dalam bidang neuroscience, ini dipanggil neuroplasticity, di mana corak-corak neural baru sedang terbentuk di dalam otak anda hanya dengan memberi perhatian kepada idea-idea ini. Anda sedang membina semula perkakasan minda anda dalam masa nyata. Fikirkan ia seperti ini. Anda telah beroperasi menggunakan satu sistem operasi yang lama untuk sekian lama. Sistem itu telah menjalankan program-program ketakutan, keraguan dan batasan. Dengan memilih untuk berada di sini, anda telah memulakan muat turun untuk sistem operasi yang baru. Satu sistem yang berasaskan kesedaran, kemungkinan dan kuasa tanpa had. Proses peralihan ini mungkin terasa janggal. Anda mungkin merasakan sensasi halus di dalam badan anda. Mungkin rasa berdebar, kesemutan atau satu perasaan hangat yang tiba-tiba. Jangan abaikan ini sebagai sesuatu yang rawak. Ini adalah bukti fizikal bahawa perubahan sedang berlaku. Tenaga sedang bergerak. Badan anda sedang bertindak balas terhadap frekuensi yang lebih tinggi. Ini adalah detik kritikal, satu ambang di mana anda berdiri di antara realiti lama anda dan realiti baru yang sedang menanti. Setiap saat anda memilih untuk terus memberi tumpuan, anda sedang mengukuhkan jambatan ke realiti baru itu. Anda sedang memberitahu setiap sel dalam badan anda, setiap zarah kuantum yang membentuk diri anda, bahawa anda memilih jalan yang baru. Ini bukan lagi teori. Ia adalah pengalaman hidup yang sedang anda alami sekarang. Anda sedang menyediakan pentas untuk lompatan kuantum dalam hidup anda. Mungkin sejak kebelakangan ini anda merasakan satu desakan, satu perasaan tergesa-gesa yang tidak dapat dijelaskan.
Atau mungkin anda mengalami sensasi-sensasi fizikal yang aneh, seperti debaran jantung yang tiba-tiba atau rasa pening seketika. Masyarakat moden telah mengajar kita untuk melabelkan semua ini sebagai stres atau kebimbangan dan segera mencari cara untuk menghilangkannya. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa sensasi-sensasi ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti ataupun dielakkan? Bagaimana jika ia adalah satu bentuk komunikasi? Fikirkanlah, alam semesta tidak berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa manusia. Ia berkomunikasi melalui tenaga, frekuensi dan getaran. Sensasi yang anda rasakan itu adalah mesej. Ia adalah panggilan daripada kecerdasan yang lebih tinggi. Sama ada anda memanggilnya alam semesta, Tuhan atau diri tinggi anda. Ia adalah satu isyarat bahawa anda sedang diaktifkan, bahawa tenaga baru sedang mengalir melalui sistem anda, mempersiapkan anda untuk peringkat seterusnya dalam evolusi anda. Apabila anda mula mengenali dan mengakui isyarat-isyarat ini, bukannya menolaknya, anda membuka satu portal untuk perubahan. Daripada berkata pada diri sendiri, saya stres, cuba katakan, saya sedang menerima peningkatan tenaga. Saya sedang diaktifkan. Dengan hanya mengubah perspektif ini, anda beralih dari keadaan rintangan kepada keadaan penerimaan. Anda menjadi rakan kongsi dalam proses transformasi anda, bukan mangsa kepada keadaan anda. Mengiktiraf isyarat-isyarat ini adalah langkah pertama untuk berkomunikasi secara sedar dengan alam semesta. Ia seperti mempelajari bahasa baru. Pada mulanya, ia mungkin terasa asing, tetapi semakin anda memberi perhatian, semakin jelas mesejnya. Setiap kali anda merasakan desakan itu, berhenti sejenak dan tanya, apakah mesej di sebalik ini? Apakah yang sedang cuba disampaikan kepada saya? Dengan berbuat demikian, anda mula membina satu hubungan yang mendalam dengan kebijaksanaan dalaman anda dan bimbingan yang sentiasa tersedia untuk anda. Ketika anda duduk di sini, menyerap maklumat ini, anda mungkin akan mula merasakan satu konflik dalaman. Satu bahagian diri anda berasa teruja dan selaras, seolah-olah anda akhirnya telah pulang ke rumah. Tetapi ada satu bahagian lain yang berasa tidak selesa, resah dan mungkin mempunyai keinginan yang kuat untuk menutup video ini dan melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih biasa. Fahami ini, konflik ini adalah normal dan ia adalah petanda yang sangat baik. Ia adalah bukti bahawa perubahan sebenar sedang berlaku. Bahagian diri anda yang ingin melarikan diri adalah identiti lama anda, ego anda. Fungsinya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang sama, yang dikenali dan boleh diramal. Identiti lama ini telah dibina berdasarkan pengalaman masa lalu anda, kepercayaan yang terhad dan emosi yang belum diproses. Apabila anda mendedahkan diri anda kepada frekuensi dan idea baru seperti ini, ia merasakan kewujudannya terancam. Ia akan melakukan apa sahaja untuk menarik anda kembali ke zon selesanya dengan mencipta keraguan, kebosanan atau gangguan. Sebaliknya, bahagian diri anda yang berasa selaras adalah diri tinggi anda, intipati sebenar diri anda yang sentiasa mencari pertumbuhan, pengembangan dan evolusi. Inilah pertempuran antara masa lalu anda dan masa depan anda yang berlaku di dalam diri anda pada saat ini. Kunci untuk memenangi pertempuran ini bukanlah dengan melawan identiti lama, tetapi dengan hanya kekal hadir walaupun berasa tidak selesa. Setiap saat anda memilih untuk terus menonton, terus mendengar dan terus hadir, anda sedang membuat satu pilihan yang berkuasa. Anda sedang memberitahu alam semesta dan minda separa sedar anda, saya tidak lagi dikawal oleh ketakutan dan batasan masa lalu. Saya memilih pertumbuhan. Saya memilih masa depan saya. Dengan kekal hadir, anda secara aktif sedang memutuskan corak-corak
neural lama dan mengukuhkan yang baru. Anda sedang melatih semula minda dan badan anda untuk merasa selesa dengan ketidakselesaan yang datang bersama pertumbuhan. Ini adalah kerja sebenar. Di sinilah transformasi berlaku. Kita sering diberitahu bahawa untuk mencapai perubahan besar dalam hidup, kita perlu melakukan tindakan luaran yang besar dan dramatik. Tetapi kebenaran dari perspektif fizik, kuantum dan ajaran kerohanian kuno adalah sangat berbeza. Transformasi yang paling mendalam, atau apa yang kita panggil lompatan kuantum, tidak dicapai melalui usaha keras ataupun tindakan besar-besaran. Ia dicapai melalui saat-saat yang singkat tetapi berterusan di mana perhatian kita tertumpu sepenuhnya dan tenaga kita berada dalam keadaan selaras. Terdapat satu prinsip universal yang berbunyi, di mana perhatian pergi, tenaga mengalir. Ini bukan sekadar pepatah motivasi. Ia adalah satu hukum asas realiti. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal dalam fizik kuantum, para saintis mendapati bahawa zarah-zarah berkelakuan secara berbeza apabila ia diperhatikan. Hanya dengan tindakan memberi perhatian, pemerhati mengubah hasil eksperimen. Sekarang, bayangkan diri anda sebagai pemerhati dalam eksperimen realiti anda sendiri. Setiap saat anda menumpukan perhatian anda pada sesuatu, anda sedang mengarahkan tenaga anda ke arah itu. Anda sedang memberitahu medan kuantum, medan semua kemungkinan untuk mula membentuk realiti berdasarkan fokus anda. Apabila anda menumpukan perhatian pada kekurangan, anda mencipta lebih banyak kekurangan. Apabila anda menumpukan perhatian pada masalah, anda mencipta lebih banyak masalah. Tetapi apabila anda menumpukan perhatian anda walaupun hanya untuk beberapa saat pada perasaan dan realiti yang anda ingin cipta, anda mula menariknya ke dalam hidup anda. Lompatan kuantum berlaku apabila anda dapat mengekalkan fokus ini dengan cukup lama dan dengan keamatan emosi yang cukup kuat, sehingga frekuensi anda sepadan dengan frekuensi realiti yang anda inginkan. Ini tidak memerlukan masa berjam-jam. Ia hanya memerlukan saat-saat kehadiran yang tulen, di mana anda melupakan dunia luar dan menyelami sepenuhnya perasaan dari realiti masa depan anda. Dengan terus berada di sini, memberi perhatian penuh, anda sedang berlatih kemahiran ini. Anda sedang menguatkan otot fokus anda, mempersiapkan diri anda untuk mencipta lompatan kuantum anda sendiri. Fikirkan kembali, berapa kerapkah anda melihat nombor yang berulang seperti 11-11, 22-22 atau nombor-nombor lain yang kelihatan muncul di mana-mana sahaja? Ramai orang menganggap ini sebagai kebetulan semata-mata. Tetapi dalam realiti yang berasaskan tenaga dan frekuensi, tidak ada yang namanya kebetulan. Fenomena ini yang dikenali sebagai synchronicity adalah isyarat langsung dari alam semesta. Ia adalah satu pengesahan, satu kenyitan mata kosmik yang memberitahu anda bahawa anda berada di landasan yang betul. Ia adalah tanda bahawa anda sedang berada dalam keadaan selaras dengan aliran alam semesta. Apabila anda mula meningkatkan frekuensi anda dengan melakukan kerja dalaman seperti ini, dengan memilih kesedaran berbanding gangguan, anda menjadi lebih selaras dengan irama alam semesta. Hasilnya, anda mula melihat lebih banyak cerminan luaran tentang keselarasan dalaman anda. Melihat 11-11 adalah lebih daripada sekadar nombor. Ia adalah satu peringatan. Ia adalah satu jemputan untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan kembali kepada keadaan kehadiran. Ia adalah satu peluang untuk memeriksa semula fikiran dan perasaan anda pada saat itu. Adakah anda sedang memikirkan tentang apa yang anda mahu atau apa yang anda tidak mahu? Synchronicity ini adalah penunjuk masa nyata tentang getaran anda. Apabila anda melihatnya, gunakannya sebagai satu pemicu.
Satu pemicu untuk melepaskan sebarang pemikiran negatif dan dengan sengaja mengalihkan fokus anda kepada visi tertinggi anda. Katakan pada diri sendiri, terima kasih atas pengesahan ini. Saya berada dalam keadaan selaras. Semua yang saya inginkan sedang datang kepada saya. Dengan berbuat demikian, anda menggunakan isyarat luaran ini untuk menguatkan lagi keadaan dalaman anda, mencipta satu gelung maklum, balas positif yang mempercepatkan proses manifestasi anda. Mulai hari ini, pandanglah sinkronisiti bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai perbualan berterusan antara anda dan alam semesta. Dan untuk mengukuhkan niat ini sekarang, saya menjemput anda untuk berhenti seketika dan menulis di ruangan komen di bawah. Saya kini selaras. Dengan menulisnya, anda mengambil satu idea yang tidak ketara dan membawanya ke dalam realiti fizikal, menguatkan lagi isyarat anda kepada alam semesta. Apabila anda melangkah ke jalan transformasi ini, salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi ialah keraguan. Akan ada hari-hari di mana anda merasa tidak berhubung, di mana realiti lama kelihatan lebih nyata daripada visi masa depan anda. Minda anda akan mula mempersoalkan proses ini. Adakah ini benar-benar berkesan? Adakah saya hanya menipu diri sendiri? Fahami bahawa keraguan ini adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam proses ini. Ia adalah sisa-sisa terakhir dari program lama anda yang berjuang untuk terus hidup. Kunci untuk menanganinya bukanlah dengan cuba menghapuskannya secara paksa, tetapi dengan memahami dari mana ia datang dan bagaimana untuk menavigasinya dengan kesedaran. Keraguan timbul daripada minda separa sedar yang menurut ahli neuroscience seperti Dr. Bruce Lipton mengawal 95% daripada tingkah laku dan kepercayaan kita. Minda separa sedar anda telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan tentang siapa diri anda dan bagaimana dunia berfungsi. Apabila anda cuba memperkenalkan satu kepercayaan baru yang bercanggah dengan program lama, satu penggerak akan berbunyi. Keraguan adalah penggerak itu. Daripada melihat keraguan sebagai tanda bahawa anda gagal, lihatlah ia sebagai tanda bahawa anda sedang berjaya meregangkan sempadan zon selesa anda. Apabila keraguan muncul, jangan berdebat dengannya. Sebaliknya, akui kehadirannya. Katakan, saya lihat awak keraguan. Saya faham awak cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih kepercayaan baru sekarang. Kemudian, dengan sengaja alihkan perhatian anda kembali kepada kebenaran anda, kepada perasaan realiti yang anda ingin cipta. Ini adalah amalan untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan getaran baru anda. Ia seperti menala stesen radio. Kadang-kadang anda akan mendapat gangguan statik. Tugas anda bukanlah untuk marah pada statik itu, tetapi dengan tenang menala semula dial, anda kembali ke frekuensi yang jelas. Setiap kali anda mengatasi keraguan dengan kesedaran, anda sedang menguatkan isyarat baru anda. Anda sedang memberitahu minda separa sedar anda bahawa ada program baru yang sedang berkuat kuasa. Lama-kelamaan, dengan pengulangan yang konsisten, frekuensi baru ini akan menjadi keadaan lalai anda dan keraguan akan hilang dengan sendirinya. Perjalanan yang telah kita lalui bersama dalam video ini telah membawa kita ke satu titik pemahaman yang penting. Perubahan yang anda cari tidak berada di luar sana. Ia tidak akan datang dari pekerjaan baru, hubungan baru, atau sejumlah wang yang lebih banyak. Semua itu adalah hasil, bukan punca. Punca sebenar bagi semua transformasi yang bermakna berasal dari dalam diri anda. Bermula dengan tindakan mudah, tetapi sangat mendalam untuk memilih kehadiran yang sedar. Anda telah memulakan anjakan itu pada saat anda memilih untuk menonton video ini. Anjakan itu sedang berlaku di dalam diri anda sekarang, pada tahap selular, neural dan energetik. Percayalah pada proses ini.
Percayalah pada bisikan dalaman yang membawa anda ke sini. Ia adalah kebijaksanaan anda yang lebih tinggi yang membimbing anda pulang ke diri anda yang sebenar. Mulai saat ini, komitmen anda adalah untuk terus memupuk anjakan dalaman ini. Kekal hadir dengan perasaan anda, terutamanya yang tidak selesa. Ia adalah portal anda untuk pertumbuhan. Mula perhatikan peluang-peluang yang mungkin menyamar sebagai cabaran. Alam semesta sering menguji kesediaan kita sebelum memberikan ganjaran. Apabila anda merasakan dorongan intuitif untuk mengambil tindakan, walaupun ia kecil dan kelihatan tidak logik, lakukannya tanpa teragak-agak. Ini adalah diri masa depan anda yang memberi anda peta jalan, satu langkah pada satu masa. Anda tidak perlu melihat keseluruhan tangga untuk mengambil langkah pertama. Gunakan isyarat-isyarat seperti bersebelas-belasan sebagai sauh anda, satu peringatan untuk kembali kepada kebenaran anda dan menumpukan semula fikiran anda. Perjalanan ini bukanlah tentang kesempurnaan. Ia adalah tentang kemajuan. Ia adalah tentang memilih kesedaran berulang kali, setiap saat. Anda sudah pun mempunyai semua yang anda perlukan di dalam diri anda. Kuasa untuk mencipta realiti yang paling liar dan indah sudah berada di tangan anda. Sekarang, pergi dan gunakannya. Dan sebagai tindakan terakhir untuk mengunci tenaga ini, untuk membuat satu deklarasi awam tentang komitmen anda kepada diri anda yang baru, pergi ke ruangan komen sekarang dan tulis dengan berani. Lompatan kuantum saya bermula sekarang. Dengan berbuat demikian, anda bukan sahaja memberi inspirasi kepada orang lain, tetapi anda juga menghantar mesej yang tidak dapat disangkal kepada alam semesta bahawa anda sudah bersedia. Perubahan anda telah pun bermula.